Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di channel Emery's Kitchen. Hari ini saya nak kongsikan resepi biskut semperit 3 bahan saja. Okey, mula dalam satu mangkuk kita sukat margarin sebanyak 227 gram. Kemudian masukkan 1 cawan susu pekat manis. Okey, jangan lupa masukkan sedikit esen vanila untuk nak wangikan lagi kita punya biskut. Okey, kacau ke semua bahan ni sehingga sebati dengan menggunakan sudik ataupun whisk. Untuk buat biskut ni jangan pukul margarin tu sehingga kembang, takutnya nanti dough tu akan jadi lebih lembek. Okey, bila dah sebati macam ni barulah masukkan tepung jagung sebanyak 400 gram. Okey, kita masukkan tepung jagung ni secara bertahap. Okey, masukkan sikit dulu, kemudian uli dan masukkan sedikit demi sedikit. Okey, kalau nak senang boleh je uli pakai tangan. Okey, kita uli ke semua bahan ni sehingga dia menjadi satu dough yang tidak melekat di tangan. Okey, ni dia dah jadi dah dough untuk biskut semperit. Ambil sikit daripada dough ni, kemudian kita letakkan sedikit berwarna hijau, kemudian gaul rata untuk nak jadikan dia punya daun. Sediakan loyang ataupun silikon pad untuk makaroni macam ni. Kemudian ambil sedikit dough, masukkan ke dalam acuan semperit dan tekan jadikan dia sebagai daun. Dan untuk bahagian bunga pula, untuk nak senangkan kita tekan boleh je gunakan penutup botol macam ni. Hujung botol tu kita potong, kemudian bolehlah letakkan acuan tu dan perlahan tekan dengan menggunakan ibu jari. Senang je untuk kita tekan bunga semperit. Untuk nak cantikkan lagi biskut semperit ni, satu bahagian dough lagi tu boleh je letakkan sedikit berwarna merah ataupun Inmoco red velvet, kacau rata. Okey, dah jadi dah kita punya dough merah. Ambil sebahagian tu dan masukkan ke dalam acuan dan tekan macam biasa. Rehatkan dough yang telah ditekan selama 20 minit sebelum dibakar supaya bentuk bunga tu kekal dan tidak mudah cair. Kemudian barulah kita bakar selama 20 minit pada suhu 150 darjah Celsius ataupun bergantung kepada oven masing-masing. Okey, ni dia biskut tadi dah pun siap dibakar semuanya. Okey, dia punya tekstur tu memang sangat rangup dan bila kita makan tu dia cair di mulut. Untuk sukatan bahan-bahan tadi tu dapatlah lebih kurang 50 biji biskut. Senang je kan nak buat biskut semperit. Okey, itu saja perkongsian pada kali ini. Jumpa lagi. Bye.